Guys, dah petang ni. Tak sempat nak pergi bazar. Sediakan something untuk berbuka, please. Selamat datang ke Bengap Chef. Tas hari ini adalah susu Good Day. Anda semua diberi masa 5 minit untuk menyiapkan hidangan anda. Masa bermula dari sekarang. Dia ambil blower entah dari mana, dia blower kat makanan saya. Susah lama. Tunggu, aku dah blend. Kau jaga. Budak aku kan. Sedih, marah, macam menangis lah tadi. Padan muka dia. Ingat, saya tak pasal yang dia mengangkat-angkat, ambil bawang putih saya. Tak, jagung kau ambil. Last minute. Memang aku nak kena ada jagung. Jagung tu sebenarnya dibagi setiap orang satu. Oh, jagung Tak, apa dia minta ke korang tadi? Kau buat lega. Producer bagi seorang satu. Dekat dia ada 4. Tak, sekarang ni korang pun dia Okey, aku. Production dah bagi jagung tu seorang satu. Kenapa Banip dia ambil semua? Tengok semua orang datang kat dia tak puas hati. Tapi dia tak pakai jagung pun. Saya hari ni tak ada masalah. So that's why saya mencari masalah lah. Anda ada masa 2 minit lagi untuk menyiapkan hidangan anda. Hari ni tak payah puasa ke? Makan. Nanti masuk neraka. Astaghfirullahalazim. Hari ni tak telur, Chef. Okey. Ni aku punya. Aku dah bakar dia. Aku penat aku buat aku gentil-gentil lagi. Dah kau buat aku beri lah. Apa yang dia buat tu memang saya perlukan bahan tu untuk dalam bahan saya juga. So dia saling memerlukan lah. Sebenarnya saya dengan Budi tak gaduh. Sikit lagi lah. Ada. Pisau mana? Masa sudah tamat. Tangan semua ke atas. Peserta pertama, Banip. Cuba ceritakan apa nama masakan kau ni? Nama dia kuih litar sopang. Bahan dia menggunakan tepung pulut, kelapa parut muda, gula anau dan juga susu Good Day. Saya rasa memang layak makanan saya menang. Rupa nampak cantik, taste dia pun bagus. Cuma bunyi F1 tu mengganggu saya lah. Next. Peserta kedua, Najib. Boy, besarnya macam ni. Cuba ceritakan apa nama masakan kau ni? Masakan ini diberi nama shower rice ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil nasi mandi dan dimakan bersama selok lada. Dalam penggunaan makanan ni menggunakan susu Good Day dan menjadikan makanan lebih sedap. Kali ini saya suka dengan masakan awak. Terima kasih, Chef. Nasi dah okey. Cuma awak je yang kena mandi. Masuklah. Next. Peserta ketiga, Budi. Cuba ceritakan apa nama masakan kau ni? Nama masakan saya diberi nama Budi Berendam bersama rakan-rakannya. Rakan-rakan ni macam dah kudung lah. Ini rakan-rakan saya, Banip, Najib, Deng dan juga Farid. Makanan ini berasalkan daripada telur, tepung, coklat dan juga susu Good Day. Masakan saya rasa okey. Terima kasih, Chef. Idea dia pun okey juga. Tapi presentation dia agak gagal lah. Pack barang awak pergi berendam dengan Najib tu tadi. Next. Baik, Chef. Peserta keempat, Deng. Cuba ceritakan apa nama masakan kau ni? Masakan saya berasal daripada Kelantan dan pernah didendangkan oleh Allahyarham M. Daud Kilau, iaitu moleknya cemek itu.
Makanan sama naik dengan nama. Melalaikan! Next! Dan peserta terakhir, Farid. Mana masakan awak ni? Wah, Syirik! Boleh ceritakan apa nama masakan kau ni? Nama masakan saya hari ni diberi nama Your Shoulder ataupun dalam bahasa Melayu, Bahu Lu. Bahu siapa? Bahu Lu lah. Masakan dah sedap. Cuma next time, tolong guna bahu sendiri, okey? Next. Kita umumkan pemenang untuk pusingan ketiga. Pemenangnya adalah Sun. Macam biasa lah. Orang dalam ni, tak Mia, Sun. Tak Sun, Mia. Memakai juga. Yang tu memang yakin. Yang tu memang pakai tokong Cina mana tak tahulah. Kami dah bertungkus lumus masak apa itu ini. Orang lain juga yang menang. Saya tak pernah jumpa lagi Sun ni. Dia memang tahu Cina memang pandai masak. Jadi layaklah Cina tu menang. Cuba ceritakan apa nama masakan kau ni? Hari ni saya sediakan ayam goreng. Wow, nampak memang sangat sedap, sangat menarik. Ya, tapi hari ni beza sikit sebab tertumpah susu. Tapi tak sengaja jadi lebih sedap. So esok saya akan jual. Benar ke besok boleh dapatkan di Bazar Ramadan? Betul chef, tengok hari ni esok boleh beli. Okey, baik. Minggu ini ada penyingkiran. Peserta yang akan meninggalkan pentas bengap chef adalah Mak, adik lapar. Anda lapar? Minumlah susu Good Day. Diperkaya dengan kalsium, protein, vitamin D. Hidup lebih sihat dengan Good Day. Mom, I'm having a bad day. Having a bad day? Minumlah susu Good Day. Diperkaya dengan kalsium, protein, vitamin D. Hidup lebih sihat dengan Good Day. Mak, tulang rapuh. Tulang rapuh? Minumlah susu Good Day. Diperkaya dengan kalsium, protein, vitamin D. Hidup lebih sihat dengan Good Day. Mak, adik kurus. Anda kurus? Minumlah susu Good Day. Diperkaya dengan kalsium, protein, vitamin D. Hidup lebih sihat dengan Good Day.